tak semestinya hasil tersebut akan dapat pada waktu itu juga. Ketika mana Nabi SAW kehilangan dua orang kuat Rasulullah, iaitu Sayyidatina Khadijah dan juga pakcik Nabi SAW Abu Talib, maka Rasulullah pun tukar strategi dakwahnya. Maka Nabi SAW berada di bumi Taif berdakwah dengan tujuan ada yang suka dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Takdir Allah, dakwah Rasulullah ditentang habis-habisan. Orang-orang bangsawan mengumpulkan golongan-golongan hamba, budak-budak nakal untuk membalingkan batu ke arah Nabi SAW. Badan baginda terluka. Ada malaikat yang cuba tawarkan kepada Rasulullah, nak tak aku angkat bukit-bukit dan aku hempuk ke atas penduduk Taif? Tetapi Rasulullah sebut, tak perlu. Aku akan mendoakan kebaikan untuk mereka dan aku mengharapkan daripada sulbi-sulbi mereka keturunan yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajarannya, bila mana kita berdakwah, tak semestinya hasil tersebut akan dapat pada waktu itu juga. Sebab tu antara doa yang digalakkan oleh Nabi SAW, Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zuriyatina. Ya Allah, kurniakanlah kami keturunan yang menjaga solat dan juga zuriat keturunan kami yang lain keturunan yang menjaga solat. Mungkin asbab daripada doa kita dapat sedikit saham walaupun tak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.